Cikgu Izati dari SK Pekan 1. So saya akan berkongsi bagaimana saya menggunakan mobil tahun 2. Dia cerita sikit dari mana kan saya dari IPG Kampus Pendidikan Teknik tahun 2014 lagi. Kemudian sarjana pendidikan UKM Perkhususan Matematik, first posting 2015. Kemudian pindah ke Labuan 2016. Saya tahun 2 ini ialah kekangan masa menyediakan aktiviti didik cepat. Jadi saya buka selak-selak mobil, saya rasa okey, ni boleh pakai. Saya boleh guna aktiviti kumpulan buat games. Settle, saya print, terminate, settle lah, siap. Okey, perhitungan 1000 dalam digit dan perkataan dengan betul, memadankan sekurang-kurang ringkas sahaja. Kita main bingo, tapi nombor yang digunakan pun nombor dalam lingkungan 10 saja, tak guna nombor besar. So untuk karakter pelajar saya ada yang masih sudah berada di tahun 2. Jadi hari itu membaca dan menulis nombor menggunakan teknik kacamata. Saya main letak je lah nama teknik tu iaitu apa? Bila kita tulis dalam perkataan nombor tu, perkataan yang kita target nombor tu, kemudian bentuk dia seperti kacamata. Jadi saya panggil je lah teknik kacamata Dan teknik tu buat masa ni itulah yang berkesan untuk pelajar saya lah. Next. Aktiviti kedua saya gunakan papan dan nombor. Yang ini yang saya ambil daripada mobil tu, yang nak cepat sangat, nak express, tetapi kita nak pembelajaran tu nak ada unsur fun learning juga kan. So saya print out, saya gunakan untuk aktiviti berkumpulan. So pelajar akan duduk dalam kumpulan. Kebetulan dia masih ada stok gaduh, so kita bagi dia main macam dan pula je lah. Cuma dia ada nombor dan perkataan di atas papan tu. Aktiviti ketiga, murid lemah. Kita dah bagi latihan worksheet. Murid lemah akan memadankan nombor dengan perkataan dengan betul. Manakala murid yang sudah advance, bolehlah menulis nombor dalam angka dan perkataan. So inilah dia bahan yang saya print out dan laminate. Ini saja daripada mobil tu. Saya tak adalah cari banyak sebab masa tu saya ada kekangan masa sedikit lah. So ini gambar sekitar PDP. So itu yang saya gunakan. Pun saya tulis atas whiteboard saja sebab memang saya nak murid saya datang sendiri depan, bulatkan, tulis lagi nombor tu semua. Okay. Kemudian latihan tu, itu latihan untuk murid yang majulah. Untuk murid yang lemah, saya gunakan buku aktiviti sahaja. Sebab yang muka surat 1 tu memang padankan saja nombor dengan perkataan. Memang dah boleh dah anak murid saya buat. Okay, so impact di sini, saya boleh katakan penggunaan mobil pada hari itu menjimatkan masa saya dalam penyediaan bahan dan menyelamatkan kelas saya lah. Kemudian membantu cikgu mewujudkan pembelajaran didik hibur. Itu sahajalah daripada saya. Tadi Puan Zuraida minta kongsikan apakah aktiviti digital lain yang boleh kita jalankan dalam kelas. Andai kata tak ada Google Classroom kan, so boleh je yang tak perlukan Google Classroom sebenarnya banyak. Macam Quizzes, GeoGebra, Wordwall. Tapi memang benda tu boleh di record. Maksudnya penggunaan budak masih boleh record lagi aktiviti tu. Sekiranya ada apa-apa lagi. Saya Cikgu Suryati, mengajar di SKSNM. Mengajar di SKSNM IPG Tawau, kemudian pindah ke IPG Gaya. Kelas DLP dan juga kelas Bahasa Melayu. Sama juga tahun 5 pun satu kelas tu kelas DLP dan satu lagi kelas Bahasa Melayu. Perbezaan tahap pembelajaran murid seperti yang semua tahulah, kelas sekolah kami tiada screening kelas, jadi aras murid tu berbeza. Dan yang kedua dengan aras murid, sebabkan ada aras murid dalam kelas tu dia ada yang lemah, ada yang aras
untuk contoh pilih tajuk operasi asas. Standard kandungannya ialah 2/1 tambah dalam lingkungan 10,000. Okey, aktiviti ini saya memang selalu buat untuk setiap kelas. Tak kira lah tahun 3 atau tahun 5, iaitu aktiviti 2 minit quiz. Okey, murid akan diberikan lembaran kerja quiz fakta soalan. Mereka perlu selesaikan dalam masa 2 minit. Okey, kenapa saya pilih yang soalan macam nampak banyak soalan tu? Sebab ada murid yang pandai dalam kelas tu dia boleh selesaikan dalam masa 2 minit, tapi tidak ramai lah. Mungkin dalam 1-2 orang tu dia boleh sampai dalam masa 2 minit. Tapi ada yang murid yang lemah, dia masih memerlukan pengiraan jari. Muka surat 39 cadangan aktiviti ini, di mana dalam lembaran kerja tu dia ada aktiviti gambar jigsaw puzzle. Jadi saya berfikir sekiranya saya gunakan untuk aktiviti yang pertama ni sesuai untuk menarik minat murid-murid untuk topik ni, pengiraan dalam lazim. Okey, untuk aktiviti ini yang pertama, guru menyediakan beberapa kepingan nombor dan kad jadual nilai tempat. Kemudian murid akan dipilih secara lawak memilih 2 kad nombor dan menulis ayat matematik tambah di papan tulis. Kita minta murid menulis dalam bentuk lazim menggunakan kad jadual nilai tempat. Jadi kita tegaskanlah untuk susun ikut nilai tempat yang betul. Okey, untuk murid yang lemah, memang saya akan sediakan kad bahan BBM macam ni lah, supaya orang bersemangat untuk ikut kita punya lesson. Tapi saya juga pilih murid di kalangan yang aras tinggi dan sederhana. Tapi bagi murid yang aras tinggi dan sederhana, mereka boleh abaikan kad nilai tempat ni. Mereka boleh buat bentuk lazim sendiri. Jadi ada 2 perbezaan aras untuk aktiviti ini lah. Jadi seterusnya aktiviti ini akan diulang menggunakan kita gunalah seramai mana murid yang excited mau ke depan tu, barulah mereka peluang untuk buat di depan di papan tulis. Okey, untuk aktiviti seterusnya, aktiviti berkumpulan, memandangkan kelas kami muridnya pun agak ramai. Kalau kelas ni jangan sebanyak 36 orang. Jadi murid dialihkan kepada beberapa kumpulan kecil. Okey, untuk kumpulan tu saya akan mix ability murid-murid ni. Jadi dalam satu kumpulan ada murid lemah, ada murid yang pandai. Jadi mereka boleh membantu kawan-kawan yang lemah. Jadi murid dialihkan dalam kumpulan kecil. Setiap kumpulan diberikan set nombor dan kad jadual nilai tempat. Jadi kita minta mereka susun 3 ayat matematik tambah menggunakan kad nombor dan menunjukkan langkah pengiraan pada kad jadual nilai tempat. Bagilah mereka ruang untuk create punya soalan sendiri, pilih kad-kad yang orang mau pakai. Jadi lepas tu waktu perbincangan, setiap wakil kumpulan ni akan diminta untuk menulis ayat matematik di papan tulis dan kita akan buat terus sesi perbincangan. Dan seterusnya untuk aktiviti 3, murid diberikan lembaran kerja. Di lembaran kerja ni yang berbeza aras. Untuk murid yang lemah, saya akan terus ambil yang terima pintu, memang yang ada catatan nilai tempat. Untuk murid yang sederhana dan tinggi, saya cuma padamkan bahagian kartulan. Jadi guna lembaran kerja yang sama, cuma modify sedikit. Seterusnya, murid menjawab soalan latihan buku aktiviti muka surat 17 sebagai aktiviti kekayaan. Di dalam buku aktiviti ini dia tiada catatan nilai tempat. Jadi murid itu dorang apply kemahiran yang dorang sudah belajar dalam untuk murid kepada buku aktiviti. Dia lebih ada sukar sedikit lah arasnya berbanding yang dekat kemudian ini. Dan yang terakhir, bagi sesi soal jawab yang terakhir, minta murid recall balik apa yang dorang belajar. Dan bagi mungkin boleh bagi quiz sedikit lah di penghujung lesson. Dan sebagai kesimpulan, apa yang saya dapati, mungkin aktiviti itu simple, cuma guna jigsaw puzzle, tapi murid nampak seronok dan lebih aktif untuk melibatkan diri di dalam sesi aktiviti pada hari itu. Mungkin
Diorang ni generasi yang suka susun puzzle kan. Itulah diorang aktif untuk join aktiviti. Kemudian akhirnya penggunaan mobil memudahkan guru untuk melaksanakan PDP dan kita boleh ambil lembaran kerja yang sesuai untuk digunakan untuk murid kita. Itu sahaja. Terima kasih.